Rasulullah SAW bersabda kepada siapa ni? Siapa yang dengar ni? Tauban Maula Rasulullah SAW. Saya dengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu banyakkan sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali sujud saja kerana Allah, nescaya Allah angkat satu darjat untukmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. Jadi angkat satu darjat, hapus satu kesalahan. Macam langkah ke masjid, kan? Satu je sujud, angkat satu darjat, hapuskan satu kesalahan. Tak minta ampun lagi tu, belum lagi minta ampun. Kalau kita baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ufili lagi lah. Yang ni sujud sahaja, diangkat satu darjat, dihapuskan satu dosa. Gitu. Tapi tasjudu lillah, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Lillah, sujud tu kerana Allah. Sujud kerana Allah suruh. Ni kena ikhlas lah. Lillah tu kerana Allah suruh, bukan dengan sebab-sebab lain. Sebab apa lagi kalau bukan kerana Allah sujud? Ada sebab apa? Dan sujud ni kena ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sahaja. Sujud dalam solat, sujud sahwi lah, salah daripada solat kan, sujud syukur dan sujud tilawah. Yang lain-lain tak boleh kan? Ada orang tanya, boleh tak saya ni dalam haid, saya nak sujud saja-saja, nak doa dalam keadaan sujud, tak payah kan? Sujud dalam keadaan doa dalam keadaan biasa saja semasa haid. Walaupun sujud tu adalah dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah. Seseorang hamba tu paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Tapi sujud apa? Sujud apa? Sujud dalam solat, sujud tilawah, sujud syukur. Itu. Maksud di situ lebih kepada solat kan? Solat. Hadis ini mengandungi dua faedah, iaitu Allah mengangkat darjat kedudukan seseorang kerana banyak sujud, iaitu darjat di sisinya dalam hati manusia. Begitu juga begitu pula amalan soleh. Allah angkat darjat anda dan Allah akan hapuskan setiap kesalahan. Dan seseorang yang meraih kesempurnaan ketika hilang darinya yang dibenci dan meraih apa yang dicintai ini. Maknanya dapat apa yang kita nak, selamat daripada apa yang kita tak nak. Ni amalan-amalan soleh ni. Sujud, Allah angkat satu darjat, maknanya dekat dengan syurga kan. Lepas tu sujud, Allah hapuskan satu kesalahan, semakin jauh daripada neraka. Begitu. Itu maksud keterangan dalam muka surat 84 tu. Jadi untuk hadis yang 12 dengan 13, kita buat intipati dia. Apa dia? Mujahadah, banyakkan sujud dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab salah satu bentuk mujahadah ialah mujahadah banyakkan sujud. Macam mana? Bukan saja-saja sujud. Orang dalam keadaan haid saja-saja nak sujud, taklah. Tidak. Sujud dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Okay, kita tengok hadis yang ke-14. An Abi Safwan Abdullah bin Bus al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan. Bus bi dhammil ba wa bisin al-muhmal. Bus khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Abu Safwan Abdullah bin Bus al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya serta baik pula amal perbuatannya. Hadis At-Tirmizi, dan dia mengatakan hadis hasan. Bus dibaca dengan dhammahkan ba, iaitu baris depan ba tunggu, dan sin tu mati. Hadis ini sebagai dalil bahawa panjang umur itu bukan menjadi patokan kebaikan. Maksud bukan semua yang panjang umur itu baik. Panjang umur yang baik ni kalau bertambah amalan soleh, itu je. Kecuali apabila baik amalannya. Kerana kadang-kadang panjang umur itu boleh menjadi bahaya dan musibah bagi seseorang. Oleh kerana itu, orang-orang kafir dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diberikan kenikmatan sihat, anak-anak dan isteri-isteri. Dan itu bukanlah kebaikan bagi mereka, bahkan itu merupakan bahaya bagi mereka. Kita berlindung kepada Allah kerana dengan panjang umur dosa-dosa mereka akan semakin bertambah banyak. Elok-elok cukup amalan kita yang terbaik dengan dalam tempoh umur yang terbaik, itulah boleh bawa kehidupan yang baik di akhirat. Okey dah tu mati pun gitu lah. Begitu. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik ialah yang panjang umurnya dan elok amalannya. Kalau dua puan A dengan puan B, seorang umur 50, seorang umur 80, amalan soleh sama je dua-dua, tentulah baik yang umur 80, sebab dia boleh buat banyak lagi. Begitulah. Tapi bukan kita yang menilai. Itu secara logiknya begitu. Ni maksud hadis Nabi SAW. Bila semakin panjang usia, semakin banyak amalan soleh, maka dialah yang terbaik. Dialah yang terbaik. Sebab apa? Sebab amalan soleh itu meningkatkan darjatnya di syurga, di akhirat. Jadi umur ni, usia adalah modal. Usia adalah modal. Jadi walau bagaimanapun, panjang usia ni boleh diusahakan ataupun tidak. Boleh diusahakan ataupun tidak. Panjang umur boleh diusahakan ataupun tidak. Boleh. Sebab kita boleh usahakan untuk sihat, boleh usahalah, tapi untuk panjang umur tak boleh. Untuk sihat boleh kita usahakan, makan vitamin, jaga kesihatan. Tapi usia, ada orang tengah TikTok mati, bukan sebab sakit, sebab lain, sebab habis umur. Ada mati yang tidak ada sebab. Ada kan? Begitu. Sebab apa? Sebab umur ni dalam tangan Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang kita boleh usahakan? Kita boleh usahakan amalan soleh. Amalan soleh tu yang boleh kita usahakan. Modal, Allah bagi modal. Modal tu ikut Allah lah nak bagi. Ada orang modal banyak, ada orang modal sikit. Tapi orang yang ada modal, gunakanlah sebaik-baiknya. Tidak semestinya orang modal banyak dia untung banyak. Kalau tak pandai menggunakan modal, tak untung mana pun. Tapi ada orang pandai berniaga, dengan modal yang sedikit boleh menjadi kaya raya. Itulah perumpamaannya tentang usia. Tentang usia. Kita kalau nak buat apa-apa, kalau ingat
maka mati esok buat lalu lah. Kan begitu lah. Ikut dia, orang nak kata benda pun tunggu orang tak kata, nak tunggu minggu depan, tunggu tahun depan, takut kita pula tak ada. Mana tahu yang kita usahakan pada hari ini boleh menjadi manfaat. Sebab kita tidak tahu. Jadi yang mampu diusahakan oleh manusia ialah hasuna amaluhu tu. Tu. Maksudnya mujahadah tu, mujahadah kat mana? Bukan mujahadah nak memanjangkan umur, mujahadah memperelokkan amal. Sebab umur, usia adalah modal yang tidak dapat dijangkakan sampai bila. Sampai bila. Jadi modal untuk amalan soleh ni, amalan soleh ada pada usia. Ada apa lagi yang menjadi modal kepada kita untuk beramal soleh? Usia lagi, kesihatan, akal fikiran. Akal fikiran. Sementara masih ingat jalan, ada orang tua-tua dah ingat jalan, dah nak balik, tak boleh malu dah. Dia ingat jalan nak balik, kena pergi cari. Naik kereta, tak boleh nak balik, kena pergi cari. Itulah orang yang ponda ayah dia yang pergi ke Mekah, dia jumpa pergi balik yang hilang di tanah suci. Akal, kitab Al-Quran, tinggalan Nabi SAW kan. Hadis ni modal lah, modal Allah sediakan kepada kita untuk kita beramal soleh. Tulis sikit, tulis sikit lah untuk kita lah. Kita modal usia. Modal ni kurniaan Allah lah. Kurniaan Allah. Modal ni kurniaan Allah. Nak buat apa modal? Untuk amalan soleh. Amalan soleh ni kalau buat mujahadah, amalan soleh ni kalau mujahadah, termasuklah mujahadah kan. Mujahadah ni amalan soleh kan. Mujahadah untuk beramal soleh. Mujahadah tu sendiri amalan soleh. Mujahadah tu apa dah? Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan kepada diri dan juga orang lain. Amalan soleh ni bukan untuk diri sendiri sahaja, kan? Boleh tak bagi mujahadah dalam menurut nafsu? Dalam menurut nafsu? Melawan hawa nafsu boleh tak? Kalau ikut nafsu tu tak mujahadah. Yalah. Begini, termasuk amalan soleh ni dari sudut sana. Kita tengok. Sini letak mujahadah. Yang ni tak ada dakwah. Amalan soleh ni mujahadah kan? Mujahadah. Itulah mujahadah duduk sini lah. Mujahadah. Jadah. Untuk diri sendiri dan juga orang lain. Satu lagi, amalan soleh ni sendiri. Amalan soleh sendiri ni dia ada dua kan? Dia ada dua. Satu, laksanakan perintah. Yang kedua, tinggalkan larangan. Laksanakan perintah ni kita buat untuk diri kita sendiri.
Satu segi lagi, kita kena suruh juga orang lain. Nak suruh orang lain ni bukannya senang. Nak suruh orang lain solat, ayo, itu dipanggil. Kalau untuk orang lain dipanggil amal ma'ruf. Ni, kalau untuk orang lain. Untuk diri sendiri memang kita laksanakan perintah lah. Kalau tinggalkan larangan, untuk diri kita mujahadah melawan nafsu kita sendirilah, kan? Tapi kalau untuk orang lain, nak suruh orang lain dia tinggalkan larangan Allah. Jadi sini nahi mungkar. Untuk diri sendiri pun dah kena mujahadah, bukan senang nak bangun. Lepas tu bukan senang nak meninggalkan sesuatu yang kita sukai kalau benda tu dalam bentuk larangan Allah. Untuk diri sendiri pun kita kena mujahadah. Untuk orang lain kena mujahadah juga. Kan, sebab itu maksud dulu, bincang mula-mula dulu, mujahadah ialah berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, laksanakan perintah dan tinggalkan larangan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ni adalah dia datang dalam bentuk mujahadah. Ni amar ma'ruf nahi munkar ni mujahadah untuk orang lain. Yang kita ni untuk kita sendiri kita buat ni mujahadah juga diri kita. Ada benda selain daripada ni? Ada lagi selain daripada ni? Yang ni ya? Kan ringkasannya itu je. Jadi mujahadah ni untuk apa? Untuk apa mujahadah? Mujahadah itu kenapa? Dah ingat dah mujahadah kenapa? Pandang dah dah. Kenapa pula bermujahadah ni? Kenapa bermujahadah? Janganlah sampai begitu. Ni kan mujahadah ni tak amalan soleh. Amalan soleh tu sebab apa? Sebab satu je. Sebab apa? Sebab Allah suruh je. Gini, saya tanya, mujahadah ni lah kita ni kan orang ni buat ni gini, dengan modal lagi gini-gini, diri sendiri orang lain laksanakan perintah. Sebab apa pula kita bermujahadah ni? Banyak sangat benda kena buat ni. Kenapa kena bermujahadah? Mujahadah ni tak amalan soleh. Amalan soleh ni satu je, sebab Allah suruh lah. Sebab dia sebab Allah suruh. Mujahadah bersungguh-sungguh. Ya. Kalau perintah Allah tu jauh kan, dia satu bentuk kenyataan. Tapi kalau Allah suruh, selalu dah suruh. Siapa suruh kita? Gitu. Sebab Allah suruh lah. Memang perintah Allah. Allah suruh tu dia ayat aktif. Allah suruh. Jadi dia mujahadah ni bersungguh-sungguh untuk diri sendiri, untuk orang lain. Tiba-tiba bukan kerana Allah saja, amalan soleh. Mujahadah. Dan cerita orang yang orang yang berperang, berjihad fi sabilillah. Tapi Nabi kata dia ni ahli neraka. Sahabat gitu, dia ikutlah. Macam mana dia ni mujahadah lah, bila berperang mujahadah kan. Rupanya akhir sekali dia letak pedang dia benamkan diri dia di atas pedang dia sendiri. Yang ni dia bukan mati syahid.
Jadi mujahadah ni susah kan. Bukan semua mujahadah tu dapat pengakhiran yang baik. Jadi sebab tu sebab ni, inilah sebab yang menyelamatkan dalam apa-apa pun. Kalau tidak saja mujahadah. Sebab Allah suruh ni jadi apa? Makna apa? Sebab Allah suruh ni makna apa? Pelajaran satu, apa dia? Sebab Allah suruh ni ikhlas. Ustaz ada soalan ni doktor, tapi saya tak kerti nak sebut mana doktor sebut. Apa dia macam ni? Saya tak kerti nak sebut. Sila. No problem. Dia macam kerana Allah tu kan. Ini every step of the way Cik Ali tu kena niat semua kerana Allah, kena mari semua lah. Doktor kata macam dia bangun pagi-pagi tu, pukul 3-4 pagi tu, niatkan Allah. Secara umum. Innamal a'malu binniyat. Sebab itu para ulama meletakkan hadis itu sebagai hadis yang pertama dalam kitab-kitab mereka dan menjadi prinsip utama, asas dalam Islam ni. Ikhlas. Sebab kalau tanpa ikhlas tidak diterima amalan. Tidaklah mesti setiap kali nak buat nasi kerana Allah. Bukanlah begitu. Tapi secara keseluruhannya. Dengan bismillah tu kita maknanya ingatlah Allah dengan alhamdulillahilladzi lepas makan. Jadi sebab tu dulu kan kita sebut ikhlas ni, apa dia makna ikhlas tu? Ikhlas tu nak kena niat ke setiap kali kita buat apa-apa? Sahaja aku. Begitu selalu. Sahaja aku makan, sahaja aku pakai baju, sahaja aku pergi. Apa makna ikhlas? Melakukan atau melakukan sesuatu. Ataupun meninggalkan sesuatu. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kita niat tu duduk mana ni? Kerana nak apa? Kerana hendak mematuhi perintah Allah. Pergilah ke mana-mana, duduklah di mana-mana, jadilah siapa sahaja melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu kerana hendak mematuhi perintah Allah. Itu ikhlas. Ustazah, maksud saya faham. Katalah kita bangun 4:30 pagi setiap hari. Bangun tu alhamdulillah atau mana. Dia pada orang kita ada bilik air. Tak ada pun niat ni ikhlas kan Allah mau bilik air. Apa tak adanya? Tak macam nak lagi lah kan. Ya, kita mesti kena mari. Kita tahulah kita bangun tu sebab apa. Anak pergi semayang. Nak pergi semayang tu bahasa siapa suruh? Ingat Allah suruh pergi nak pergi semayang. Lepas tu nak kalau zikir-zikir ke. Kerana Allah lah tu kan. Secara umum lah. Begitulah gini. Dia biasanya kita akan dapat kenal pasti bila ada sebab lain. Sebab lain. Contoh? Tiba-tiba pagi esok tu kita pun up di Facebook. Saya bangun pukul 3.30 pagi. Lepas tu gitu. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah. Dengan kurniaan Allah. Tak payah kabur lah. Bismillah. Itu kan merosakkan amalan kita. Itu kita tahu ke apa? Yelah, bila datang benda tu, kita pun boleh compare lah. Kalau kita tak ada benda tu, tentulah kerana Allah. Macam aktiviti harian tu macam pergi pasar, gini. Niat kerana Allah. Itulah pentingnya niat. Kalau buat semayang-semayang tu memang tu kan. Niat tu kita kena ingat semua lah. Kena ingat aku saya buat ni sebab apa. Barulah dok blebel. Balik-balik tu kita ni lelah lagi di pasar gitu gini. Bila tidak ikhlas dia akan jadi gitu. Tapi kerana Allah biarlah dia tu nak buat ke tak mau buat biar. Kita hendak buat kerana Allah. Kita buat tu kenapa?
Kita nak bagi makan kita, orang tu ikut dia. Bila sebab tu kita dah bincang dulu kan, kelebihan-kelebihan ikhlas ni, dia antabat, dia tenang, dia banyaklah. Dia boleh meneruskan. Penerusan tu boleh. Dan kalau seseorang tu dia nak pujian, kalau orang tak puji, tak ada nak buat, malah buat tak ada orang puji pun. Gitulah maknanya. Tapi kalau buat kerana Allah, kita tahu. Kita tahu Allah Maha melihat. Allah yang beri ganjaran, Allah akan pada dosa kita. Gitu. Dulu mesti kalau masak, sedap tak saya masak? Sedap tak? Naknya pujian. Sekarang dah ikut sedap pun. Tak apa tak sedap pun tak apa. Mesti sibuk dengan kita masak tak? Sedap tak saya masak? Sedap tak? Sedap makan, tak sedap sudah. Sekarang ni dah tanya lah sedap. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kan senang gitu. Kalau lenguh sedap. Kalau lelah. Lelah juga. Tapi bila kita ingat tu kerana Allah, belajar tu pasal lain lah sikit kan. Tidaklah. Belajar tu mungkin dalam bentuk pendidikan kan, nak beri pendidikan orang lain, bukan kata gitulah. Dia akan had kan gitu. Jadi banyak ni sebab mujahadah ni besar kan. Kalau tak ada yang ni saja mujahadah. Okey, barulah kita nak tengok modal kurniaan Allah tadi. Modal kurniaan Allah. Modal kurniaan Allah ni apa tadi? Usia. Umur. Lagi? Akal. Jasad. Jiwa. Usia umur ni selagi masa roh. Kalau roh dah keluar, habislah umur. Kan? Yang ada pada diri kita ni, akal, jasad, jiwa, habis lah. Masuk dah ni roh sini. Modal ni neraka ni. Jiwa ni, siapa yang tak ada jiwa? Dan tidur tak boleh awak benda. Tak boleh lah bila kita niatkan tidur tu, rehatkan Allah, doa sebelum tidur. Kalau dah ke orang yang sakit jiwa tu, tak ada akal. Akal kan? Akal. Sehat tu tak? Ni sehat jasad ni. Ada kawan saya, dia ada jasad. Dia saya. Dia jasad. Dia ada. Tapi dia hidup. Dia saya. Sehat. Masa. Panca indera. Panca indera dalam bahasa Inggeris apa dia? Apa ya? Panca indera dalam bahasa Inggeris? Panca indera. Harta. Harta ni banyak pula. Harta banyak lah. Kenderaan, rumah. Apa lagi? Modal kurniaan Allah. Jadi benda-benda ni dia nak untuk janakan modal ni, dia kena usaha. Ada modal 1,000, dah buat benda-benda. Modal ada situ. Tidak ada mujahadah. Tanpa mujahadah tidak menghasilkan keuntungan. Gitu. Modal tu ada banyak lagi. Semua rezeki yang dikurniakan oleh Allah, kurniaan Allah adalah modal untuk bermujahadah. Ni lagi. Modal lagi ni yang pada yang kita ni yang Allah turunkan kitab Rasul. Ini maksudnya Quran, hadis.
Itu semuanya modal. Ada Quran di rumah, duduk dalam mari. Ada duduk dalam buku. Kan? Masjid ada banyak masjid. Kita duduk sedar masjid banyak. Kan? Orang lama sembahyang Jumaat ada. Aku sembahyang seorang, aku sembahyang seorang. Untuk solat berjamaah saja dia kena mujahadah. Modal tu mana? Orang ramai, orang ahli keluarga modal. Masyarakat modal. Masyarakat modal. Apalagi ahli keluarga modal. Ahli keluarga banyak anak caller ni. Ahli keluarga termasuklah pasangan tu modal modal pasangan. Pengaruh? Ya, betul, pengaruh. Pengaruh modal. Pemimpin yang betul yang bukan pemimpin Rakyat modal. Rakyat tu modal bagi pemimpin. Banyaklah modal. Semua tu boleh menggunakannya sebagai untuk menjana amalan soleh. Tapi untuk jana tu dia kena mujahadah. Itulah memerlukan kepada mujahadah. Ada juga amalan-amalan yang boleh memanjangkan usia berdasarkan hadis Nabi. Kan? Misalnya menyambung silaturahim. Ini kita dah belajar dulu kan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka nak Allah luaskan rezeki dia dan panjangkan usia dia, sambunglah silaturahim, sambung hubungan kekeluargaan. Kalau mengikutkan ilmu wahyu, maknanya silaturahim tu adalah sebab dipanjangkan usia. Boleh tak usaha? Untuk itu. Tapi dan Nabi Muhammad SAW usia dia 63 tahun. Panjang ke pendek? Sederhana kan? Dia tak buat ke yang dia suruh ni kan? Jadi satu segi lagi, panjang usia tu keberkatan usia. Keberkatan usia. Dia siapa pun 100 lebih dia banyak menyambung silaturahim, tapi usia dia macam orang lain kot tu. Satu segi, sebab benda ni benda yang kita tak tahu kan. Dari sudut qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gitulah maknanya. Yang penting kita beriman, lepas tu kita boleh usaha. Tapi macam mana cara Allah panjangkan usia kita tu, Allah a'lam lah. Tapi ada orang pendek usia tapi usia dia tu berkat, jadi panjang-panjang lah juga. Macam Imam Nawawi dia 40 lebih je, tapi seolah-olah dia hidup lama dengan karya-karya dia tu. Itulah begitu. Allah ingat kan. Sebut kita panjang, langkah panjang. Yang penting kita pun dari sudut agama lah, orang nak sebut-sebut pun tak apa, tapi biar panjang di sisi Allah SWT tegak. Amalan soleh tu jadi panjang. Bagus. Jadi gini puan, biasanya orang yang menyambung silaturahim ni dia banyak tolong orang. Dia banyak tolong kaum kerabat dia. Dia bela anak saudara, dia tolong anak saudara, bukan nak dia pun. Kalau nak pergi rumah orang, dia bawa tangan. Dia banyak manfaat.
Dari sudut tu. Betul lah. Yang kita perhatikan orang yang menyambung silaturahim tu begitu. Setengah orang dia malah balik rumah, malah jaga. Setengah orang dia memang suka beramai-ramai. Jadi ada keberkatan di situ. Masuk banyak-banyak, jamu anak-anak saudara dia ramai, begitu. Jadi bila dia dah tua, orang selalu ziarah dia. Jadi hubungan tu jadi rapat. Gitu kan? Itulah. Suami introvert. Suami introvert. Lepas tu isteri extrovert. Saudara mara ni lah, saudara mara lah. Suka, saudara mara suka. Suka kepada siapa? Pada isteri? Tidak, maksud saya tidak. Mari rumah, mari nak masak, nak apa. Silaturahim. Tak, gini, ada ramai suami introvert, dia tidak reti. Dia okey je. Kalau dia persetujui, okey je ke masuk mana? Yelah, macam introvert ni dia memang tak suka bergaul dengan orang. Ada orang dia sendiri tak suka, tapi dia kata ajak mari. Mari je. Mari je. Dia suka tengok orang ramai, tapi dia tak pandang tu. Ada saya kenal ahli keluarga juga, isteri dia memang ni semua urusan isteri belaka. Sampaikan harta pusaka suami pun, suami dia suruh isteri. Kontak semua, kontak isteri dia kontak. Bila kita jumpa dia senyum gitu je suami dia tu. Begitu dia harapkan. Dia bukan memang jenis introvert betul. Bahaya tu. Yelah, tapi maksudnya dia pun tak ada kot. Kalau isteri tak ada, dia jadi macam benda nak buat. Tak adalah sampai macam dalam silaturahim macam dalam silaturahim macam kalau bulan puasa kita nak panggil lah saudara mara. Okey, mari buka puasa. Kalau hari raya 30 hari nak ajak mari makan. Tapi macam kalau suami dia macam tak suka, macam kalau tak suka tak boleh. Kalau tidak dapat usul tak boleh. Tapi tak marah. Itu rumah dia kena ada kan. Dia tak boleh yang ajak tetamu yang tidak disukai oleh suami, tak boleh lah. Kena ada perbincangan lah. Tak boleh. Itu kalau tak kena gaya, dia jadi perang besar, isu besar tu. Tak boleh lah silaturahim tu. Tengok keadaan lah, tak boleh lah. Maksudnya dia kalau dia tak setuju dari sudut lain, kita boleh buat cara lain. Silaturahim tak semestinya panggil makan kat rumah. Makan kat rumah lah seronok. Tak, ada setengah orang dia tak nak. Bila usia telah banyak, biasanya dia nak menyendiri. Itu tanda-tanda usia telah banyak. Dan menghampiri kematian, dia nak menyendiri. Jadi kena hormat. Nanti dia jauh hati dengan kita. Macam isu-isu datuk dengan nenek. Nenek suka cucu ramai-ramai. Datuk rasa kesunyian. Family. Pulak lah tu macam-macam. Betul. Kadang-kadang tu boleh menyebabkan perpisahan. Isu besar. Walaupun nak menyambung silaturahim, kita ada hubungan-hubungan yang perlu dijaga, kena tengoklah dulu. Isu-isu kesunyian ni banyak sekarang ni. Sebab apa? Sebab tidak ada hubungan yang berkualiti. Kita duk ingat dia sama dengan kita, ingatkan kita cara ke dia, rupanya dia rasa kita tak cara ke dia. Itulah banyak isu gitu kan. Dalam silaturahim ni hubungan yang perlu diutamakanlah hubungan suami isteri pasangan. Banyak isu perempuan yang dah usia lanjut ni. Bukanlah lanjut sangat pun. Yang dah matang ni kan. Sepatutnya bila dah matang naik motor sama-sama dia sejik kan. Dia pala lagi. Gitulah.
Tambah dengan faktor apa ni, kesihatan, ingatan pun dah berkurang, jadi isu juga. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa semata-mata panjang umur tidak mendatangkan kebaikan. Dia kena ada mujahadah. Jadi untuk hadis yang ke-14 ni, apa dia punya intipati dia? Apa intipati dia? Kita jaga kesihatan dan beramal soleh. Sebab dalam, ya betul. Sebab dalam hadis ni pendek je. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang usianya dan soleh amalan, baik amalan dia. Tapi usia tu tak boleh tak melibatkan mujahadah. Walaupun yang tadi tu kan ada lah, tapi dia bukan, maksudnya usia ni bukanlah kata dia kurniaan Allah. Macam rezeki lah kan, kita kena usaha, tapi dia kurniaan Allah. Tapi yang kita boleh usaha ialah amalan soleh. Menyambung silaturahim tu adalah satu bentuk amalan soleh. Kelebihan dia dalam hadis disebut meluaskan rezeki dan panjang usia, dengan sebab silaturahim tu. Begitu. Jadi untuk intipati hadis yang ke-14 ni kita buat dan betul-betul lah puan-puan nak buat macam mana. Saya buat mujahadah manfaatkan usia kurniaan Allah. Mujahadah manfaatkan usia kurniaan Allah. Sebab hadis ni berkenaan dengan tala umruhu, panjang usia. Tapi panjang usia saja tidak ada gunanya. Jadi kita kena mujahadah manfaatkan usia. Kita yelah usia remaja habis dah, muda habis dah, anak-anak besar-besar dah. Yang tinggal ni lah yang kita nak mujahadah dengan kemampuan kita. Selama mana berbaki tak tahu lah. Kan? Usia kurniaan Allah. Untuk amalan soleh lah, manfaatkan tentulah amal soleh. Manfaatkan usia itu tentulah untuk amalan soleh. Mujahadah memanfaatkan usia kurniaan Allah. Bila sebut kurniaan Allah tu, link teruslah dengan amalan soleh. Kalau puan-puan nak tambah dengan amalan soleh, boleh lah. Kalau kita dengan anak-anak kan, kalau zaman muda-muda, sekarang pun taklah tua mana kan, ustazah macam kita tua. Kan katalah zaman anak-anak kecil-kecil tu, kita mujahadah cara lain. Sebab anak pun walaupun dia dah dewasa, dia adalah modal. Dan kita usia yang berbaki ni, kita manfaatkan usia ni, nak manfaatkan usia kurniaan Allah ni, nak buat benda dengan modal-modal lain tu lah. Usia semata-mata tu nak buat benda ni. Orang lain ni termasuklah pasangan, anak-anak kita. Orang lain ni adalah modal. Orang lain ni mungkin ada keluarga, mungkin masyarakat, mungkin rakyat. Gitu. Jadi tidak semestinya panjang umur tu elok. Wa'iyadzubillah. Tak nak lah kan, umur bertambah tapi makin tak molek. Wa'iyadzubillah. Macam mana umur bertambah jadi makin tak molek? Makin enjoy. Ada ke orang makin tu? Ada. Enjoy macam mana kalau umur dah banyak ni? Jalan-jalan pergi sampai mati-mati. Suka sangat. Suka sangat. Tak ada duit. Mana nak duit. Apa?
Berjalan di muka bumi ni boleh jadi amalan soleh. Duit banyak, boleh melancong, dia boleh jadi amalan soleh kalau kena caranya. Tapi kalau meninggalkan apa ni, dia tak lari daripada ni, laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Okay, cuba kita tengok ayat 178 surah Ali Imran. Surah Ali Imran, muka surat 73. 178 muka surat 73 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab siksa yang mahina di akhirat kelak. Macam mana ni? Membaca Al-Quran mesti penuh dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Dah berapa Allah biar nak, berapa Allah nak ke dia ke? Dah berapa Allah saja-saja nak tambah dosa dia? Macam mana? Ni khabar dah kan? Allah tu Tuhan, kita ni hamba. Ikut dia dah buat apa? Apa ni? Kunci kebahagiaan insan ialah merasakan kehambaan diri kepada Allah. Kunci kebahagiaan insan ialah merasakan kehambaan dirinya kepada Allah. Itulah. Dan sebab dia Tuhan, kita hamba. Dan dia, kalau dia nak sesatkan seseorang boleh, nak tunjuk hidayah orang boleh, kan dia nak seksa orang boleh, nak bagi orang hidup lama semata-mata kerana untuk menambahkan dosa, boleh ikut dia nak buatkan apa. Nanti kita buatkan. Kita dengan modal-modal ni mujahadah kerana hendak mematuhi perintah Allah. Ya Allah, tolonglah janganlah masuk kita ni dalam golongan ini. Kan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ihdinas siratal mustaqim. Doa salah satu daripada amalan soleh yang perlu kita mujahadah ialah berdoa. Doa ni memang kena sungguh-sungguh lah. Kan? Doa memang kena sungguh-sungguh. Ada kan cerita kawan kita hari tu kan? Dia cakap ada kawan dia ni, orang Islam Melayu, dia tak akan berdoa, dia cakap. Dia tak nak berdoa. Tak tahulah macam mana kan. Kalau boleh nak jumpa lah orang macam ni kan. Kalau datang kelas kita ni bagusnya, bolehlah kita tanya macam mana, apa yang menyebabkan dia kata begitu. Tak nak berdoa. Aliran. Ni puan ni tahu sebab apa. Macam mana puan? Ada aliran dia pasrah. Aliran yang pasrah. Saya tak tahu dia. Maksudnya biasanya gitulah orang yang pasrah. Daripada qadariyah kita. Yelah. Dia tak tahu dia. Tapi yang tu kita tak dengar lagi dah di dalam masyarakat kita ni, orang Melayu kita ni gitu. Yang kita dengar dalam kitab itulah macam tu ada. Dia cakap apa? Dia tak akan berdoa sebab semua telah ditentukan oleh Allah. Kalau nak bagi-bagi, sombong tu orang panggil. Sombong. Sombong tu nak
Sebab itu dalam kita akidah kita, syariat kita, penyucian jiwa kita, akidah kita nak berinteraksi dengan Allah macam mana, nak percaya kepada Allah macam mana, semua kena ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tu tak ada Nabi dah. Dia memang yang ada. Tolak lagi kita kan, dia kena ikut. Itulah tujuan diutuskan Rasul, untuk ajarkan kepada manusia makna dalam Al-Quran. Gitu. Jadi ayat 178 surah Ali Imran ini menjadi bukti bahawa bukan semestinya apa? Bukan semestinya usia panjang tu memberi manfaat. Jadi kita tak nak ni. Jadi kalau yang kita belajar sebelum ni mujahadah, kan, memanjangkan qiyam, mujahadah, solat malam semua tu, bila datang ayat ni doa lah, kan, doa supaya Allah jauhkan kita daripada ujian begini. Jadi umur dia, usia dia pun ujian juga. Diuji dengan usia yang panjang. Modal kan? Maknanya kalau Allah SWT terima kita sebagai hamba yang soleh, ampunkan dosa kita, ikutlah gana-gana pun. Usia pendek pun tak apa, usia panjang pun tak apa, tak apalah, asalkan gitulah maknanya. Tengok usia panjang pun gitu. Cuma kalau orang-orang yang beriman, biasanya usia panjang ni menjadi modal yang banyak untuk beramal soleh. Cuma menjadi peringatan kepada kita. Kita tak tahu ujian ni, tak tahu ujian ni macam-macam di luar sana. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma hdini wa saddidni. Dia buat asalnya doa kepada Allah, tiba-tiba orang kata boleh doa kubur. Sakit-sakit berat nak pergi minta dengan kubur juga. Ujian di akhir usia kan, ujian sakit. Dia jumpa bomo macam-macam, ikut dam je. Ujian sakit kita tak tahu je. Wa'iyadzubillah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, wa min daraki syaqqa, wa min su'il qada, wa min syamatatil a'da. Jadi orang-orang kafir ni Allah panjangkan usia dia, Allah luaskan rezeki dia, Allah bagi kesihatan untuk dia, banyakkan anak-anak dia, banyakkan harta benda dia. Tujuannya apa dia? Ayat tadi tu, sesungguhnya kami biarkan mereka hanya supaya mereka bertambah dosa di dunia, dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina di akhirat kelak. Kita kena ingat gini, Allah SWT ni dia maha adil. Untuk orang-orang gini memang dia tanggung, sudah sampai hidayah kepada mereka, tapi mereka tidak mahu. Yang Allah murka tu. Jadi sebab itulah puan-puan, sebenarnya ada ulama yang tak suka minta umur panjang. Adapun kita ni, amalan-amalan kita tu, nisfu Sya'ban tu baca Yasin 3 kali. Satu untuk apa? Panjang umur. Yang kedua, ada 3 kan hajatkan, ada rezeki. Panjang umur tu memang tak ada. Tidak adalah doa yang maksudnya ya Allah panjang. Gitulah macam kita ni. Yang Nabi doakan kepada Anas tu lain. Kan, jatuh lain. Untuk kita sendiri ni sebab gitulah. Sebab apa? Sebab tak semestinya panjang umur ni elok. Yang kita minta apa dia yang besar-besar tu, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Ikutlah panjang pendek pun, kalau pendek pun dia atas jalan yang lurus, kalau panjang pun atas jalan yang lurus. Gitu. Ucapan hari lahir kan? Semoga panjang usia. Tak semestinya. Tak semestinya. Tengok panjang umur dalam ibadah. Yelah, benda masa tu tak boleh lah. Tak jadi, tak menepati lah apa yang kita pelajari. Ustazah kalau nak ucap pun Ustazah bagi doa 5 perkara tu. Kalau panjang umur pun nak 5 perkara tu lah. Sebab bila birthday, bila hari ulang tahun, umur bukan semakin pendek, bukan umur semakin pendek lah. Usia makin bertambah, maknanya hidup semakin tak lama lah. Kalau lama pun semakin tak lama lah, kan? Jadi 5 perkara dalam doa 5 perkara tu dia compare untuk meneruskan kehidupan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Mula-mula ikut molek dah, tiba-tiba akhir hayat pergi ikut hok minta dikubur kan, hok pergi sembah benda tu kan, kita apa sana sini, tak naklah begitu. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Bila umur dah banyak, mungkin sakit ke apa kan, wa aslih li dunyaya, kita ni lagi hidup di dunia, duduk dah, itulah kehidupan kita. Kita nak elok di dunia, sakit-sakit pun nak elok juga. Allah wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, itulah kehidupan kita. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan elokkanlah akhirat saya, tempat saya kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kan kena dengan ni kan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah kebaikan kepada saya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Gitu. Kalau kita ucap, baik kita ucap doa tu, bagi hadiah doa tu kepada dia. Inilah yang saya doakan. Kan, sebab apa? Sebab kalau kita gitu. Gitu. Jadi para ulama begitulah. Tak berapa sukalah nak minta kekal lama di dunia. Melainkan dengan muqayyad lah, dengan muqayyad macam yang tadilah sebut, panjangkanlah usia saya dengan amalan soleh. Gitu. Kena tambah dengan amalan soleh gitu. Panjang umur, baik amalan semakin panjang, dan husnul khatimah, kan, perakhiran yang baik. Allahumma inni as'aluka ya dah. Apa-apa yang menjadi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, okeylah, kan, yang menjadi konten. Kalau kita nak kata orang doa macam mana? Ya Allah, elokkan agama saya. Kita nak kata bersalah. Macam mana? Ya Allah, elokkan agama. Macam kita doa untuk family kita lah kan. Doa kok Melayu je lah payah-payah, tapi konten dia tu kan Melayu tu nak dengar. Ya Allah, perelokkanlah agamanya yang menjadi yang menjadi pengawal urusannya. Perelokkanlah dunianya yang menjadi tempat kehidupannya. Perelokkanlah akhiratnya yang menjadi tempat dia kembali. Waj'alil hayatan, jadikanlah kehidupan dia tu menjadi tempat menambah
kebaikan-kebaikan untuk dirinya, dan jadikanlah kematian itu menyelamatkan dia daripada perkara-perkara yang buruk. Gitu kan. Ini tak ada lah kalau orang boleh doakan untuk orang lain, malaikat pun doa untuk dia balik kan. Tak ramai orang yang pemurah begitu. Tak ramai. Pada doa ke dia baik ke doa kita. Dia tak tahu kan bahawa malaikat doakan kepada dia balik. Tak ada masa doa kat orang Itulah kalau kita bersahabat dengan orang yang baik-baik ni, baiklah yang kita dapat. Okay, hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Yang ni mujahadah sungguh ni. Yang ni mujahadah sungguh ni. Mujahadah sungguh semua. Al-Khamis Ashar an Anas radhiyallahu anhu. Qala ghaba ammi Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyanna Allahu ma asna'u. Falamma kana yawma Uhud inkashafa al-muslimun faqala Allahumma a'tadiru ilayka mimma sana'a haula ya'ni ashabah wa abra'u ilayka mimma sana'a haula ya'ni al-musyrikin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz faqala ya Sa'ad bin Mu'adz al-jannatu wa rabbin nadar inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin fawajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikun fama arafahu ahadun illa uktuhu bibananihi. Qala Anas kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi ila akhiriha muttafaqun alaihi. Qawluhu la yuriyanna Allahu ruwiya bidammil ya wa kasri ra ay la yudhiranna Allahu dzalika linnas wa ruwiya bi fathihima wa ma'nahu dhahir. Wallahu a'lam. Anas radhiyallahu anhu berkata, bapa saudara saya Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar. Masa perang Badar berlaku tu dia tak ikut sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pun kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak ikut awal peperangan di mana engkau memerangi orang-orang musyrik, orang-orang musyrikun. Kalau Allah takdirkan saya untuk ikut peperangan melawan orang musyrik, Allah benar-benar akan memperlihatkan apa yang saya perbuat. Saya ni dah ikut perang hak dulu. Nanti kalau ada perang akan datang, tengoklah nanti saya nak buat mana. Gitulah maknanya. Nak mujahadah sungguh-sungguh lah. Sebab yang pertama tu tidak berkesempatan, tidak berpeluang. Gitulah makna dia. Ketika perang Uhud, kaum muslimun banyak yang melarikan diri. Ni dekat-dekat nak kalah tu kan. Dekat-dekat nak, sebab apa ni? Sebab apa? Sebab meninggalkan tempat yang Nabi suruh jaga kan. Dia berkata, ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang telah dilakukan oleh mereka, yakni sahabatnya. Tengok bagus dia ni. Dan aku berlepas diri darimu dari apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikun. Kemudian dia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'adz. Saya berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Rabb Kaabah, sesungguhnya saya mencium bau syurga dekat Uhud, di sebalik bukit Uhud tu. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup buat seperti apa yang diperbuatnya.
Anas berkata, setelah perang Uhud selesai, kami temukan pada dirinya 80 lebih luka pedang ataupun tikaman tombak dan tusukan anak panah, 80 lebih. Badan kita ni, jasad kita ni ada tangan kaki 80. Banyak kan? Kalau tangan saja 10, baru 40, kalau tangan kaki 40. Banyak lah maksudnya. Kami menemukan sudah terbunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik sehingga tidak ada satu pun orang yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari jemarinya. Dok meninggal, dok napok tuan dah. Kena di jari jemari. Kemudian Anas berkata lagi, kami melihat atau menyangka bahawa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwanya yang serupa dengannya. Ayat ni bagi para sahabat, oleh Anas kata, kami dulu maknanya bila ayat tu turun, tu ingat ke dia lah. Kami anggap ayat itu turun kerana peristiwa yang menimpa siapa tu tadi? Anas bin An-Nadhr. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kan dia janji kepada Nabi Muhammad SAW kan? Kalau ikut perang kali ni, tengoklah apa yang saya akan buat. Dia memang, dia buat benda ni. Mujahadah ni. Habis geng ni. Begitu. Tu di antara orang mukmin. Ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Itu surah Al-Ahzab ayat 23 sampai akhir ayat. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdirnya kita pun kenal lah Anas bin Malik, Anas bin An-Nadhr. Dia ni sampaikan cium bau dia, bau syurga. Orang nak syahid kan. Sebelum dia syahid tu dia ada doa. Itu yang menguatkan dia tu sampai tak khabar ingat tu. Gitu. Jadi dia tak ikut perang Badar tu sebab perang Badar tu dia bukan maknanya tidak ada kerahan. Tidak ada kerahan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi perang Uhud ni dia lebih kurang selepas perang Badar tu 1 tahun 1 bulan bisanatin wasyah. Selepas perang Badar setahun lebih lah, setahun lebih sikit. Selepas perang Badar setahun lepas tu. Gitu. Jadi kekalahan tu sebab apa ni? Melarikan diri. Ketika perang Uhud, kaum muslimun banyak yang melarikan diri. Sebab apa? Sebab bila para pemanah meninggalkan tempat mereka, macam telah Nabi SAW tetapkan, lari meninggal kubu pertahanan. Sebab dia buat senang dah. Tiba-tiba orang lari daripada segenap penjuru. Jadi bila Anas bin An-Nadhr ni tengok dia doa tu, ya Allah, saya mohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Ya ini sahabat-sahabat tu lah. Dan aku berlepas diri darimu daripada apa yang mereka lakukan, yakni kaum musyrikun. Jadi dia nak pergi mujahadah, nak pergi menyerang musuh ni kan. Dia mara ke hadapan, jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az. Fasa'alahu ila aina. Gimana ni? Kan begitu. Maksudnya dia tengah-tengah kekalutan gitu, dia memang terus mara. Jadi tengah kacau bela gitu, orang Islam pun tidak ada, boleh bayarlah macam mana dia mendapat 80 kecederaan. Sehingga sukar untuk dikenali melainkan melalui jari jemari. Hancur lah kita kata. Dia bagi tahu apa kepada Sa'ad bin Mu'az ni? Dia cakap apa? Dia bau syurga dek tu. Dia bau syurga. Jadi dia bau syurga ni dia saja-saja cakap ke bukan? Inilah kata nak karamah gini
Tak ada orang puji-puji apa, mati gitu je lah. Karomah dia kemuliaan yang paling besar tu, kemuliaan tu bukan di sisi manusia, kemuliaan di sisi Allah. Gitu. Jadi dia dapat mencium bau syurga walaupun belum masuk syurga. Dia dapat bau syurga sebelum mati syahid. Uhud. Ya. Adakah nama dia? Saya pun tak pasti. Adalah kalau ikutkan adalah kan, tapi sebab dia tak ada nama kan. Wa wajada fihi, jadi dia ada 80 lebih. Dia ada 80 lebih kecederaan. Doa macam biasa lah. Bukan minta daripada dia. Jadi kulit dia tu, maksudnya dari sudut kulit yang kita dapat kenal lagi ni, sebab ada kulit kan. Macam kulit muka dapat kenal lah, tapi mak entah tak lah kulit tu dah kenal ni biasanya daripada muka kan, daripada tak cam dah apa-apa. Kulit dah koyak rabak kita kata, maka tidak dikenali oleh sesiapa melainkan ukhtuhu, saudara perempuannya, kakak dia ke, adik perempuan dia ke, walam ta'rif, dan dia tak dapat kenal melainkan melalui jari-jari dia tu. Begitu. Yelah. Dan cuma dulu tak ada bom. Surah Al-Ahzab ayat 23, itulah ayat dia. Cuba buka ayat Al-Quran. Al-Ahzab ayat 23. Nahbahu. Ayat 23 surah Al-Ahzab 421. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka. Sebab mereka benar di sisi Allah, mereka benar kepada Allah. Liyajziyallahu shadiqina bisyirkihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatubu 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Itulah ayat 23 surah Al-Ahzab. Hadis ini menjadi dalil apa ni? Ada ke perkataan mujahadah? Tak ada, tapi dari sudut perbuatan dia tu dia telah bermujahadah. Betul-betul lah mujahadah ni, berusaha bersungguh-sungguh. Tak ada siapa orang tak kenal ni. Kena cincang lumat kita kata. Mujahadah betul-betul, jihad fi sabilillah. Jihad dengan jiwa dia, jihad dengan nyawa, jiwa, mengorbankan nyawa fi sabilillah. Lepas tu dia berjihad tu pula tengah-tengah orang dah berputus asa, hampir kalah, dia terus mara. Tak adalah mujahadah tinggi, sebab itulah dia bau syurga tu.
Dan memang sebab dia benar kepada Allah. Dia benar kepada Allah. Pilihlah, banyak dah kita belajar ni, 13, 14, 15 hadis. Kita nak mujahadah yang macam mana? Nombor hadis nombor 15 ni nak pergi jual mana tu tahu dia. Padang bagi sedekah lah makan minum kepada orang Palestin. Semayang tu nampak jalan sikit nak mujahadah. Amar ma'ruf nahi munkar. Begitulah Allah uji manusia ni mengikut kemampuan dia. Orang-orang di Palestin tu dia mampu lah tu. Kita ni tak tahulah macam mana kan. Tapi walau bagaimanapun, itulah 15 hadis dalam bab mujahadah. Sampai hadis yang 15 ni hadis tentang jihad fi sabilillah ketika hampir kalah. Apa nama dia? Anas bin An-Nadhr. Jadi kesimpulan apa dia? Anas. Apa intipati untuk hadis yang ke-15 ni? Kita nak buat macam mana ni? Dia kena ada satu perkataan yang dipanggil bukan maksimum, optimum. Bukan optimum. Mujahadah apa ni? Dia sampai nyawa, lepas tu cerbunnya jasad ni, lepas tu tengah kalah pula, besar dia punya ni. Kalau marah tengah-tengah nak menang, bukan lain pula ni. Tengok orang lain berundur dah ni. Musuh tengah marah. Jadi bukan sembarangan. Optimum apa makna? Maksimum apa makna? Mujahadah tertinggi lah ni. Mujahadah tertinggi, jihad fi sabilillah, mengorbankan nyawa. Mujahadah tertinggi, jihad fi sabilillah, mengorbankan nyawa. Dia yelah kalau dia sujud, dia kan sebab dia benar di sisi Allah. Allah bagilah peluang kepada dia kan. Allah bagilah semangat kepada dia untuk dapatkan mati syahid. Walau bagaimanapun Khalid Al-Walid tu dia tak dapat mati syahid kan. Dia ada kelebihan lain pula. Sebab Allah nak bagi menang dengan dia. Dia tu panglima perang yang tidak dapat dikalahkan. Masing-masing ni adalah kelebihan masing-masing di kalangan sahabat lah. An-Nadhr. An-Nadhr. Niat asal dia niat azam dia kan. Tak apalah, kali ni kalau mari perang, nak perang sungguh. Gitu. Sebab dia benar niat dia kepada Allah. Dia sudah ikhlas dia, benar dia, Allah buka lah dia. Dia bukan jadi sendiri, biarlah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Okey.
Habislah tu sampai hadis yang ke-15. Okay, segala yang baik daripada Allah. Oh, puan, sekejap. Sekejap. Sikit je. Kan dah bagi kan zikir dan doa dalam rokok tu kan? Dah. Apa makna Al-Jabbar? Yang maha kuat menundukkan segala-galanya. Al-Jabbar. Al-Jabbar. The compeller. Cuba tengok ni kan. Zikir dan doa dalam rokok berdasarkan hadis yang sahih tu, tengok yang keempat, muka surat 2. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini untuk panjangkan bacaan dalam rokok. Dan dia khusus untuk sembahyang malam. Ini daripada hadis riwayat Auf bin Malik. Katanya, saya berdiri bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Falamma raka'a makata qadra suratul Baqarah yaqulu fi ruku'ihi. Yang sembahyang malam panjang tu, masa di rokok dia baca Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya? Ada lebih. Siapa kita ada ni? Dia kat tangan. Tiga lagi Ustazah. Tiga lagi. Selamat lagi. Kalau puan nak cuba baca kan, nak cuba tambah, kita ambil yang nombor 4 dulu tu. Makna dia saja. Ada lagi? Ada tu. Nak masuk. Saya Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, malakut, kerajaan. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kita terjemahkan dulu. Subhanalladzi, maha suci Allah lah, maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, malakut, kerajaan, kibriya, kebesaran, wal azamah, dan keagungan.
Jabarut, perkasa kuat ni apa dia macam mana? Gini, kan tadi kan kita baca ayat tadi, macam mana Allah panjangkan usia orang-orang bukan orang-orang kafir tu, sebab Allah nak suruh dia, maksudnya maknanya supaya dia banyak dosa. Kalau lebih banyak dosa dia, itu antara tanda Allah SWT, bukti Allah SWT itu perkasa, jabar. Dia boleh buat apa dia nak buat, kita nak kata benda kan? Itu memiliki keperkasaan. Kalau kita kata kalau orang panggil apa, pemimpin-pemimpin yang zalim ni, ikut dia nak buat kan apa. Allah memiliki semua keperkasaan. Kau mana raja-raja yang boleh buat ikut sedap dia je, Allah lebih lagi. Gitu. Tapi Allah tidak zalim lah. Allah buat tu sesuai dengan makhluk. Allah suci daripada sifat zalim. Tapi dia perkasa, ikut dia nak buat apa, tapi sesuai dengan makhluk. Amaran? Bukan. Kita macam mana? Bila kita hayati kan, kita baca dalam rokok ni, Subhanallahil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Untuk Al-Jabarut ni maksudnya Maha Suci Allah yang memiliki keperkasaan. Maksudnya kita bayangkan Allah SWT ni, keperkasaan ni maksudnya dia boleh buat ikut sedap dia. Jabar ni maksud dia perkasa. Kita tak boleh persoalkan dah sebab dia Tuhan. Kalau Malakut ni maksud dia kerajaan yang memiliki semua kerajaan. Kerajaan yang ada ni kecil-kecil je, dia yang memiliki semua kerajaan, sebesar-besar kerajaan. Di dunia ni banyak kerajaan kan? Itu Malakut. Jabarut ni keperkasaan, terjemahannya keperkasaan, tapi makna dia untuk kita faham tu maknanya dia boleh paksa ke atas sesuatu. Kalau nak gitu-gitu lah kan, macam kita nak gini, Allah buat gini ke kita nak katakan dah, kita terimalah kita sebagai hamba. Dia memiliki segala keperkasaan. Kita usahalah macam-macam mana, tetapi kalau Allah tak nak bagi, Allah nak jadi juga, jadi juga gitu. Tu Maha Suci Allah tu maksud banyak macam mana? Maha Suci Allah, kita sucikan Allah daripada segala kekurangan. Kita sucikan Allah daripada segala sangka buruk kita kepada Allah. Allah tu Al-Jabbar. Dia memiliki keperkasaan. Dia boleh buat ikut sedap dia. Tapi kita terima, kita sucikan Allah tu daripada sangka buruk kita kepada dia. Sebab apa? Sebab dia Tuhan, kita hamba. Dia tahulah apa yang dia buat. Kita tak tahu banyak benda. Kita kata dah buat apa? Macam contoh ayat tadi kan, dah apa Allah buat panjang umur ke dia? Dah Allah nak seksa dia, biar mati cepat lah kan. Tapi Allah tu Al-Jabbar, Dzul Jabarut. Gitu. Dzul Jabarut. Dia bukan sekadar memiliki Al-Malakut, semua kerajaan tu dia yang menguasai semuanya. Walaupun raja-raja ni menguasai manusia, tapi Allah yang memiliki kerajaan yang paling besar, yang paling kuat. Al-Jabarut begitu juga. Banyak orang ni orang kata mana? Tirani, kan? Diktator. Tapi Allah yang maha menguasai semua. Allah yang boleh paksa. Mana-mana orang zalim tu mati juga akhirnya. Kadang-kadang tu mati dalam keadaan yang hina. Allah Dzul Jabarut. Subhanallahil Jabarut, yang perkasa, yang boleh paksa ikut dia nak buat kan apa. Gitu. Memiliki segala keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Tapi mula-mula kita puji dia, Subhanallahil Jabarut, Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Allah tu sifat dia apa dia? Dzul Jabarut. Dzul Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Dia memiliki keperkasaan, semua jenis keperkasaan dia yang utama, yang maha memiliki keperkasaan. Gitu. Jadi kalau dari sudut terjemahannya
Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Tapi dari sudut penghayatan tu kena buat marilah makna-makna yang begitu. Jadi maknanya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Jabarut. Kalau kita faham elok-elok, maknanya kita rasa kita ni hamba. Subhanahu Jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanahu Jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Biasa kita sebut subhanallah kan? Subhanallah. Tapi Allah tu dalam doa, dalam tasbih ni didatangkan sifatnya. Sifat dia. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan, yang memiliki semua kerajaan, yang memiliki semua kebesaran, yang memiliki semua keagungan. Gitu. Azamati. Azamah. Ya. Azamah. Macam mana baris dia? Azamah. Subhanadzil Jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Salat malam. Salat malam ni molek lah. Pasal kita tundukkan je lah. Rokok dalam malam. Rokok malam. Rokok malam. Ini rokok. Rokok. Dalam solat malam. Rokok dulu lah. Rokok dulu. Nanti sujud kita bagi lagi. Hari tu kan tanya kan macam mana dia baca benda macam rokok panjang kan. Nak panjangkan rokok. Tambah rokok ni, tambah ni. Apa dia? Itu hadis tu. Jadi ni hadis yang bagi tahu tentang doa ni daripada mana? Ni dalil-dalil dia. Dalil. An-Auf bin Malik annahu qala. Auf bin Malik dia meriwayatkan bahawa saya berdiri bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Maknanya semalam malam ni. Apabila dia rokok. Kalau rokok maka kata Rasulullah tu. Bila dia rokok tu panjanglah. Sepanjang kadar surah Al-Baqarah. Yalah, itu banyak lagi lah dia baca tu. Antaranya yang dia dengar ni Subhanadzil Jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Okey, segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri kita sendiri kita akhiri dengan tasbih kafarah.